Masa pergi Sarawak dulu, hampir setiap warung sarapan mesti ada jual mi kolok. Balik Semenanjung, rasa rindu nak makan mi macam ni pula. Maka terjadilah mi sedap kolok. Ada ayam, daging cincang. Bila makan waktu malam pun best juga. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Nanti korang pergi kedai, korang beli mi sedap goreng asli. Nak masak dia macam biasa, korang panaskan air. Bila air tu dah mendidih, baru kita masukkan noodle. Saya suka pakai mi sedap ni sebab dia punya tekstur mi yang kenyal, springy macam tu. Sebab dia perbuat daripada tepung yang diimport khas daripada Australia dan Kanada. Lepas tu kita campurkan dengan seasoning mi sedap beserta dengan bumbu dalam paket ni. Korang gaul sekata. Lepas tu kita boleh ketepikan sekejap. Untuk ayam, korang campurkan 2 ke 3 sudu mayonis. Kemudian dalam 2 sudu kicap lemak manis dan sedikit serbuk cili atau serbuk paprika. Korang tambahkan sedikit pewarna merah. Gaulkan. Kemudian kita boleh perap 15 hingga 30 minit. Sebelum kita boleh bakar dalam air fryer 180 darjah Celsius selama 11 hingga 12 minit. Untuk daging cincang, tumiskan sedikit bawang putih. Sebelum kita masukkan daging kisar dan korang penyet-penyetkan sikit sebelum kita masukkan 2 ke 3 sudu sos tiram, sedikit kicap lemak manis dan juga sedikit serbuk lada putih. Kemudian korang gaul sampai sekata biar dia masak. Kemudian korang boleh hidang mi sedap, daging cincang dan juga ayam bakar char siu. Jangan lupa dalam paket mi sedap tu ada signature bawang goreng kriuk-kriuk. Yang ni korang taburkan sebagai finishing. Barulah betul-betul asli. Best juga kalau dimakan dengan sup kosong. Simple je kan? Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.